Misalnya hak ni, hak puasa ni, as-salatu fil rihal, ada kena-mengena dengan semaya tu. Hak tu tak makruh, kata dia. Ibnul Munzir pilih pendapat ini. Dia kata tidak makruh sebab dia pegang dengan hadis ni lah, zahir hadis Ibnu Abbas ini. Zahir hadis Ibnu Abbas ini, dia kata tak apa. Ini bila tak apalah, tidak makruh lah. Hak makruh tu kalau percakapan yang lain, tak ada kena-mengena dengan bel ni. Hak ni kata tengah-tengah bel. Kata tengah-tengah bel tu. Ibnu Khuzaimah di dalam sahih dia ada sebut. Dia kata hak moleknya tak sebut dah hayy 'alatain tu. Hayy 'alatain tu hayy 'ala salah tu lah. Dua kali kan. Hayy 'alal falah tu tak sebut dah kalau dalam kes lagu ni. Hak sebutnya apa dia? As-salatu fil rihal, as-salatu fil rihal. Hak tu sebut. Pakai hak Ibnu Abbas kata dia. Apa sebab? Sebab kalau kita sebut tu bercanggah. Di satu pihak suruh semaya tepat, di satu pihak mari semaya. Mari semaya tu tepat orang ajak tu lah. Tepat dia duduk, dia panggil mana dia panggil kan, kita kata di masjid ataupun tempat semaya jemaah ramai-ramai tu lah. Hayya 'ala salah, mari semaya. Mari sini lah maksudnya. Apa makna mari sini? Dah kata as-salatu fil rihal. Lepas pada kata mari sini tu, lepas tu kata pula as-salatu fil rihal. Apa makna kata dia? Tak ada makna kata dia. Dia kata begitu. Orang lain pula kata, dia kata tak. Hak moleknya bal tu tetap dengan ucapan dia hak asal tu. Kata juga hayya 'ala salah tu tidak semestinya makna hayya 'ala salah tu mari semaya di masjid. Mari semaya siapa masa dia dah mari bersembahyang tidak semesti di masjid itu, walaupun memanglah hak asalnya hak lebih utamanya di masjid, lebih afdalnya. Tetapi kalau berdasar keseruan tadi, orang tu sembahyang di rumah dia tak boleh kah? Mari sembahyang, maksudnya sembahyang asal masuk, marilah sembahyang. Sembahyang hak afdalnya di masjid, tempat berjemaah. Tapi kalau tidak di masjid tak boleh kah? Boleh juga. Supaya juga di sini, walaupun lecah, walaupun hujan lebat, tapi kalau orang tu nak pergi juga sembahyang di masjid, tak boleh kah? Dia nak pergi juga, nak ambil afdal, boleh kan? Boleh. Bukan siapa haram. Walaupun kata sembahyang ada tempat kamu masing-masing, bukan bermakna tak boleh dah kalau nak pergi sana. Ini hanya nak melepaskan daripada kesusahan. Tapi kalau seseorang tu nak ambil hak payah tu, dia buat juga, tak boleh kah? Tak ada kelebihan kah? Tetap ada juga kelebihan tu. Dengan sebab itu tidak sia-sia kata hayya 'ala salah. Memang boleh mari, tapi tidaklah setara hak sebelum tu. Mana dalam keadaan tidak gitu. Dalam keadaan tidak gitu, mengikut setengah-setengah ulama seperti yang kita kata tadi, wajib sembahyang jemaah. Tapi dalam keadaan saat ini tidak sampai wajib. Tapi kalau nak pergi boleh juga. Jadi tetap ada artinya hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Panggil orang tu tetap ada arti. Tak usah buat hak tu, dia kata. Tak usah buat hak tu. Ini masalah khilaf lah, masalah khilaf. Walau bagaimanapun seperti kita kata tadilah, lebih moleknya ucapan azan itu tetap dengan keadaannya. Dan kita kata hak ni di luar selepas tu. Nak kata apa-apa pun selepas tu, bukan di tengah-tengah baik. Hak tu lebih molek. Sebab itulah orang ramai istankaru zalik, berasa pelik, berasa tak betul, sebab tidak sebuah skala buat tu. Bukan mereka tak pernah dengar, mereka tak pernah dengar hak kata as-salatu fil rihal itu. Pernah dengar, tapi dengar lepas pada bal tu, bukan tengah-tengah bal tu. Hak tu mereka berasa peliknya. Hak lepas tu mereka tak berasa pelik. Mereka pun tahu juga ni puak-puak ni muka sahabat juga, ramai di antara mereka tu sahabat. Mereka berasa pelik ni bila ditegur. Tapi bila Ibnu Abbas sebut buat lagu ni orang hak lebih baik lagi daripada aku, hak lebih baik tu Nabi. Bila dah kata Nabi tu tak, boleh jadi orang lain berasa pelik, dia tak biasa dengar. Pas semua perjalanan Nabi tu dia ikut ke? Ibnu Abbas dia royak, mestilah dia tahu ada Nabi buat. Kalau tidak takkan dia kata Nabi buat. Daripada situlah jadi khilaf. Bila dah Nabi kata, kita tak boleh nak kata apa lah. Tak boleh nak kata apa lah. Khilaf. Ibnu Abbas kata Jumaat itu wajib,
Aku tidak mahu uharrijakum. Satu. Uhrijakum. Yang kedua. Yang ketiganya ukhrijakum. Ada juga riwayat, aku tidak mahu mengeluarkan kamu. Kalau ukhrijakum, mengeluarkan kamu daripada rumah kamu. Mana kata tak keluar rumah pun tak apa. Gitu maksud dia. Jadi riwayat itu ada macam-macam. U'thimakum pun ada juga. Aku tidak mahu meletakkan kamu dalam keadaan berdosa. Aku tidak mahu kamu berasa berdosa. Itu mana? Ada juga macam-macam riwayat. Babul Jum'ah lil mamluk wal mar'ah. Ini bab Jumaat kepada hamba dan perempuan. Imam Abu Dawud nak cerita di sini lagu mana. Kalau hamba dia kena pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Kalau perempuan kena pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Wajib ke tidak atas dia? Maka dia marilah riwayat ini. Dia mari riwayat ini. Riwayat daripada Qais bin Muslim, daripada Tariq bin Shihab, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud sendiri di akhir hadis ini dia kata Tariq bin Shihab ni dia dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan beriman, mana dia sahabat. Tapi dia kata dia tak dengar apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar hadis tu tak apa. Tidak syarat. Dia ni untuk jadi dia ni sahabat ni mesti dia kena dengar hadis. Dan dia ada riwayat hadis. Tak mestilah begitu. Tengok Nabi SAW saja, tengok saja dalam keadaan beriman, sudah cukup untuk menjadikan dia tu seorang sahabat. Riwayat ni kalau kita perhatikan, Tariq bin Shihab daripada Nabi SAW, tentu sekali dia tidak dengar Nabi SAW kata ni. Sebab ulama-ulama kata dah, dia tak ada dengar. Lah mana dia kata Nabi SAW kata ni? Menunjukkan di sini ada orang lain hak dia ambil. Orang lain tu, dan dia ni sahabat, dia mestilah ambil daripada sahabat juga. Takkan ambil daripada orang bawah daripada dia, tak ada makna lagu tu. Ambil daripada sahabat juga. Kalau dia tidak sebut pun sahabat itu, tak apa. Ini orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi diterima, boleh diterima, tak apa. Nabi SAW bersabda, Jumaat itu adalah satu tanggungjawab. Hak ni dalam bahasa Arab dia ada dua. Hak dengan makna tanggungjawab, tugas, kewajipan. Hak dengan makna hak lah, sebab kita dalam bahasa Melayu. Hak kita dalam bahasa Melayu itu daripada bahasa Arab juga. Mana hak kita berhak dapat daripada orang lain. Orang lain kena beri kita. Itu hak. Di sini hak dengan makna kewajipan. Tanggungjawab. Kita tahu mana? Kita tahu ala selepas pada tu ala. Kalau hak selepas pada tu ala menunjukkan kewajipan ataupun tugas, tanggungjawab dia. Tanggungjawab yang mesti kepada setiap orang muslim fi jama'atin, dalam jemaah, dengan berjemaah, kecuali 4 macam orang. Jadi hadis ini menjadi punca perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang sembahyang Jumaat itu. Dia kata sembahyang Jumaat itu adalah suatu tugas, satu tanggungjawab yang wajib ke atas setiap muslim dalam berjemaah. Gitu je. Berjemaah ni berapa orang? Berapa orang? Kalau kita sembahyang biasa ni jemaah berapa orang? Sekurang-kurang seorang tu tak panggil jemaah. Tentu dah. 2 orang. Bila 2 orang tu jemaah, maka sembahyang Jumaat ni pun dalam jemaah dia. 2 orang boleh dah lah. Tu ada yang kata begitu. Itu pendapat Tabari. Ada yang mengatakan dak, jemaah tu maksudnya ramai-ramai ni 3 orang sekurang-kurangnya.